Teknik permainan dalam dunia bola sepak memang menjadi salah satu faktor utama untuk menunjang karir seorang pemain di atas padang, sehingga tidak jarang seorang pemain rela dijual atau dipinjamkan hanya kerana ingin menambah minit permainannya. Namun di kalangan bola sepak tempatan, saban tahun isu masalah pembayaran gaji masih menjadi hal yang terus menghiasi arena bola sepak tempatan. Terbaru ada salah satu isu yang menyebutkan bahawa pemain tengah berpengalaman Johor Darul Takzim JDT dikabarkan bakal pindah ke Terengganu FC untuk mengisi slot yang ditinggalkan pemain Sang Penyu, berikut ulasannya. Kelab Pantai Timur, Terengganu FC kini perlu mensiapkan hidup mereka tanpa pemain tengah Uzbekistan, Nurilo Tuktasinov. Hal ini kerana pemain tengah itu akan meninggalkan kelab tersebut apabila kontraknya bersama Sang Penyu tamat pada 31 Disember kelak. Oleh itu, TFK perlu mencari pengganti supaya mereka akan tampil garang kerana tidak mahu tempang akibat kehilangan pemain penting pada pertengahan musim. 1. Stuart Wilkin. Satu calon yang TFK boleh pertimbangkan adalah dengan mendapatkan pemain Sabah FC iaitu Stuart Wilkin. Pemain tengah Harimau Malaya itu sebelum ini pernah dikaitkan dengan perpindahan ke kelab-kelab lain namun dia masih setia bersama skuad Badak. Dengan prestasi Sabah merudum musim ini, perpindahan ke TFK dilihat dapat membantu melonjakkan semula karier Wilkin sekaligus meneguhkan profilnya sebagai antara pemain tengah terbaik di Malaysia. Dia juga dilihat akan menjadi pemain utama dalam skuad TFK dengan taktikal boleh dijana berdasarkan kemampuannya. 2. Nazmi Faiz. Jika bukan Wilkin, TFK boleh memfokuskan kepada pemain tengah Johor Darul Takzim iaitu Nazmi Faiz Mansur. Pemain tengah yang juga beraksi untuk skuad kebangsaan itu boleh dijadikan pilihan sebagai jentera baharu di tengah kerana kemampuannya mencipta gerakan kreatif. Dengan saingan sengit di JDT, Nazmi mungkin boleh jadikan TFK sebagai lokasi untuk meneruskan kariernya walaupun peranannya dalam skuad Harimau Selatan masih lagi besar. Berkemungkinan, TFK hanya mampu dapatkan Nazmi tetapi sebagai pemain pinjaman sahaja. 3. Takumi Sasaki. Jika TFK mencari pemain import untuk menggantikan Nurilo, Takumi Sasaki adalah calon berkualiti untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketua pasukan Negeri Sembilan FC itu sudah 2 musim menunjukkan kualitinya di bahagian tengah dan beberapa kali berjaya mengecewakan pihak lawan dengan persembahannya. Ia mungkin sedikit sukar untuk TFK mendapatkan Sasaki namun jika dengan tawaran bersesuaian, pemain itu sanggup menukar masak lemak cili padi dengan nasi dagang. Persoalannya, pemain manakah yang menjadi sasaran TFK? Silahkan komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.